Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia telah memulakan pelaksanaan penguatkuasaan sepenuhnya Vehicle Entry Permit BEP di pintu sempadan darat Malaysia Singapura bermula pada tengah malam ini 1 Julai 2025, dan kita juga nak maklumkan sehingga 29 Jun 2025 statistik pemasangan tag RFID adalah seperti berikut. Tag RFID yang diaktifkan dipasang adalah sebanyak 206,088 dan itu untuk kenderaan persendirian individu, manakala untuk kenderaan persendirian syarikat adalah sebanyak 3,765. Namun tag RFID yang belum diaktifkan adalah sebanyak 42,416 tag yang belum diaktifkan. Jadi untuk makluman, kaedah penguatkuasaan untuk fasa ini adalah dengan pengeluaran notis saman kepada pemilik kenderaan asing yang tidak mendaftar VEP bermula pada tengah malam ini. Jadi tadi rakan-rakan media telah pun dibawa untuk meninjau bagaimana kita telah memulakan operasi penguatkuasaan kita kepada kenderaan-kenderaan persendirian, kenderaan-kenderaan Singapura yang memasuki Malaysia tanpa mengaktifkan VEP. Jadi mulai tengah malam ini dan hari-hari seterusnya kita akan menguatkuasakan sepenuhnya dan akan mengeluarkan notis saman kepada mana-mana kenderaan Singapura yang memasuki Malaysia tanpa VEP ataupun tidak mengaktifkan VEP. Yang ini memang kita akan laksanakan. Dan mereka tidak boleh keluar daripada Malaysia selagi tidak menyelesaikan saman VEP tersebut. Pelaksanaan penguatkuasaan ini adalah selaras dengan Seksyen 66H 7 Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, di mana menjadi kesalahan jika mana-mana orang yang memandu kenderaan motor asing tanpa permit sebelum memasuki atau berada di dalam Malaysia. Jadi untuk recap, senario penguatkuasaan bagi kenderaan asing melibatkan pendaftaran VEP adalah seperti berikut. Bagi yang tiada VEP dan VEP tamat tempoh, untuk kenderaan persendirian individu, tindakan saman dan wajib membayar saman serta perlu mendaftar VEP sebelum keluar dari Malaysia. Bagi kenderaan persendirian syarikat pula, tindakan saman dan wajib membayar saman serta perlu mendaftar VEP sebelum keluar dari Malaysia. Bagi senario pra-daftar VEP, untuk kenderaan persendirian individu, tindakan saman dan wajib membayar saman sebelum keluar dari Malaysia. Bagi kenderaan persendirian syarikat, notis peringatan dan dibenarkan keluar dari Malaysia.